Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Faham bin Ahmad Khomeini. Saya merupakan anak didik di Sekolah Kebangsaan Merlimau 1, Merlimau Melaka. Kod sekolah saya ialah MBB 1031. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah buku yang penuh menarik dengan pengajaran yang sangat menarik untuk dibaca, iaitu Si Tenggang. Buku ini bukan sekadar cerita dongeng tetapi juga sebuah kisah yang syarat dengan nilai moral dan teladan yang harus kita hayati bersama. Buku Si Tenggang ini ditulis semula oleh Muhibah Ayub dan diilustrasikan oleh Zainal Abidin Rajuddin. Ia terbitan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini sesuai untuk semua lapisan pembaca kerana ia menggunakan bahasa yang mudah difahami serta mengandungi mesej moral yang mendalam. Kisah ini mengangkat tema ketaatan, kesombongan dan akibat mengingkari ibu bapa. Melalui kisah ini kita dapat melihat bagaimana seseorang yang lupa asal usulnya akhirnya menerima balasan yang setimpal. Buku ini mengisahkan seorang pemuda yang bernama Tenggang yang berasal dari keluarga nelayan miskin. Berbekal tekad yang kuat, dia merantau ke tempat yang jauh untuk mengubah nasibnya. Berkat usaha dan gigihannya, dia akhirnya berjaya menjadi seorang pedagang yang kaya serta dihormati. Namun kejayaan itu mengubah dirinya. Tenggang menjadi sombong, lupa daratan dan tidak lagi menghargai asal usulnya. Lebih malang, dia mengingkari dan menghina ibunya sendiri. Akibatnya dia menerima balasan yang amat tragis apabila dia disumpah menjadi batu. Kisah Si Tenggang ini syarat dengan nilai-nilai murni yang kita perlu jadikan pendoman dan dalam kehidupan. Antara pengajaran utama yang dapat kita ambil ialah kita perlu sentiasa menghormati ibu bapa kita. Walaupun setinggi mana pun kejayaan kita capai, jasa ibu bapa tidak boleh diabaikan. Selain itu, kita juga tidak boleh bersikap sombong kerana kejayaan dan pangkat bukan jaminan kebahagiaan jika kita hilang nilai kemanusiaan. Akhir sekali, kita harus sentiasa ingat bahawa setiap perbuatan ada akibatnya. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, manakala kejahatan akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Kisahnya bukan sekadar hiburan, tetapi juga peringatan berharga agar kita tidak mudah lupa daratan, sentiasa bersyukur dan menghargai pengorbanan ibu bapa. Sesungguhnya kejayaan sebenar bukan diukur dari segi kekayaan, tetapi melalui budi pekerti dan kasih sayang kepada keluarga. Sekian, terima kasih.